Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran sirah bagi tahun 4, di mana pada hari ini kita akan melihat berkaitan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sedia maklum, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada dua, iaitu dakwah secara rahsia dan dakwah secara terbuka. Sebelum itu kita lihat dulu berkaitan wahyu pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama pada umur 40 tahun. Ia berlaku pada hari Isnin. Pada hari Isnin 17 Ramadan bersamaan 6 Ogos 610 Masihi, di mana wahyu pertama ialah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Dan wahyu pertama berlaku di Gua Hira, di mana baginda sebelum itu berulang-alik ke Gua Hira selama 6 bulan. Di mana ketika wahyu pertama diturunkan, malaikat Jibril telah datang untuk menyampaikan wahyu kepada baginda. Seterusnya baginda sangat takut dan terkejut, dan dengan turunnya wahyu pertama ini, maka bermulalah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Seterusnya kita lihat berkaitan wahyu kedua. Wahyu kedua yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7, di mana ayat tersebut mengandungi perintah kepada baginda supaya menyebarkan seruan Islam. Baiklah, seterusnya kita lihat berkaitan dakwah secara rahsia yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada awalnya usaha dakwah baginda kepada ahli keluarga terdekat dan sahabat-sahabat rapat sahaja, di mana pada mulanya baginda menyeru mereka agar beriman kepada Allah, meninggalkan amalan menyembah berhala dan mengajak mereka melakukan kebaikan. Seterusnya kita lihat kumpulan pertama yang memeluk Islam. Baik, pertama sekali ialah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Ali bin Abu Talib, iaitu sepupu kepada Nabi Muhammad dan anak kepada Abu Talib. Dan akhir sekali Zaid bin Harithah, iaitu hamba kepada Khadijah. Seterusnya berikut merupakan orang yang memeluk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang tersebut ialah ataupun sahabat-sahabat tersebut ialah Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Al-Arqam bin Abil Arqam, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Baiklah, sekian sahaja berkaitan dakwah secara rahsia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.